Jom kita dengar kenyataan Tuan Ibrahim, Tuan Man. Roll. Suatu kita menyeru, ya, rakan-rakan kita daripada UMNO, mari kita duduk bersama. Nampak apa yang tuan-tuan puan rasa bila dengar kenyataan Tuan Ibrahim, Tuan Man ni? Betul, memang nampak sangat terdesak, memang nampak sangat resah, memang nampak sedang tenggelam dan mencari-cari dahan untuk mereka berpaut. Dan dahan yang mereka nampak adalah UMNO. Sebab tu bila saya baca kenyataan Ketua Pemuda PAS yang mengatakan bahawa PAS sudi bekerjasama dengan UMNO, saya gelak besar. Kenapa tuan-tuan? Sebab dia bukan soal PAS sudi bekerjasama. Dia soal PAS terdesak untuk bekerjasama. Dia soal PAS bakal tersungkur. Bukti tuan-tuan dan puan, PAS pernah bekerjasama dengan UMNO. Betul? Yes, dalam muafakat nasional. So, apa yang berlaku? Maka bila tubuh Perikatan Nasional, hubungan PAS UMNO dalam mula jadi renggang. Kenapa? Bila ajak mesyuarat, dia tolak. PAS tolak. Siapa puncanya? Tengku Hajati, Presiden PAS. Hingga akhirnya terburai Perikatan Nasional. Yang berlakunya adalah tuan-tuan, PAS tikam belakang UMNO. PAS mengkhianati UMNO. PAS meninggalkan UMNO. So kata-kata Tuan Ibrahim, Tuan Man ini hanya kosong. Ya, rakan-rakan kita daripada UMNO, mari kita duduk bersama. Kita bincang masa depan umat Islam di sini. Nampak? Yes, jika benar kata-kata Tuan Ibrahim, Tuan Man ini, kenapa mereka perlu tinggalkan UMNO? Kenapa mereka perlu tikam UMNO? Kenapa mereka perlu mengkhianati dan tipu UMNO ketika dalam muafakat nasional? Nampak? Sebab tu dia katakan PAS juga adalah pelacur politik. Berapa banyak suami PAS? Banyak tuan-tuan. PKR, DAP, Gerakan, Bersatu, UMNO. 3 dah mereka minta fasakh. Yang masih lagi kekal dengan mereka adalah Bersatu dan Gerakan. Itu pun sudah mula goyang tuan-tuan. Dia kena goyang itulah mereka mula mencari suami baru, dahan baru. Maka mereka nak rujuk balik dengan UMNO yang mereka pernah tipu. Mereka nak rujuk balik dengan UMNO yang mereka pernah tikam. Mereka nak rujuk balik dengan UMNO yang mereka pernah khianati. Nampak? Pesan saya kepada UMNO, jangan sampai jatuh di lubang yang sama, dipatuk oleh ular yang sama. Dan ular itu tentunya PAS. Adakah UMNO nak biarkan PAS patuk mereka untuk kali yang kedua? Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.